Selamat datang Rui Nene ke Kelab Bola Sepak Johor Darul Tazim. Beliau merupakan seorang pemain tengah bertahan, defensive midfielder, yang mempunyai reputasi fizikal yang kuat dan pengalaman luas di Eropah dan terkenal dengan kebolehan mematahkan serangan lawan dan memberikan kestabilan di bahagian tengah, sesuatu yang sangat diperlukan oleh JDT untuk persaingan di peringkat AFC Champions League Elite, ACLE. Kehadiran pemain berkualiti dari Portugal ini adalah sebahagian daripada pelan JDT untuk memantapkan skuad bagi menghadapi kelab-kelab gergasi di peringkat Asia. Penyertaan beliau mengukuhkan lagi status JDT sebagai pasukan dengan koleksi pemain import yang paling berkualiti di rantau ini. Kelebihan beliau pula terkenal dengan kebolehan mematahkan serangan lawan dan memberikan kestabilan di bahagian tengah, sesuatu yang sangat diperlukan oleh JDT untuk persaingan di peringkat AFC Champions League Elite, ACLE.